Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa murid-murid SK Subanjaya. Saya mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga penghargaan kerana para ibu bapa telah menjayakan kempen Satu Bilik Darjah, Satu Smart TV. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, ibu bapa semua, kita telah berjaya menyasarkan 12 set Smart TV yang akan dipasang bermula minggu pertama selepas cuti perayaan Tahun Baru Cina. Terima kasih sekali lagi daripada saya kerana semua ibu bapa telah memberi komitmen yang begitu tinggi sehingga berjaya merealisasikan kempen ini dan seterusnya memberi impak yang besar kepada anak-anak kita. Dan bersama-sama video ini juga saya sertakan contoh pengajaran dan pembelajaran menggunakan Smart TV. Sekian, terima kasih. Dia buat apa? Sokongan menyebabkan awak boleh duduk sekarang. Awak boleh bangun, awak boleh berjalan, awak boleh berlari disebabkan oleh apa? Sistem rangka manusia. Okey, so apa yang seterusnya? Dalam badan dia bergerak menggunakan cecair badan. Okey, dia bergerak dengan apa? Cecair badan. Baik. Apa dalam tubuh kita? Ada tulang. Tulang-tulang itu bergabung jadi membentuk satu sistem rangka. Apa tahu apa fungsi tengkorak? Melindungi otak saja. Yes, good, bagus. Melindungi otak daripada kecerdasan. Okey, dan yang ketiga, awak akan dapat dah habis tajuk ini, awak akan dapat apa? Akan dapat menyatakan fungsi sendi dalam sistem. Tiga benda kan awak akan belajar dalam topik. Boleh? Baik, so kita mulakan. Siapa ada jawapan? Okey, awak. Jawapannya kita tengok betul tak jawapan daripada Mak Melissa. Jawapannya A, B. Bagi tepuk tangan. Jawab A, B, C atau D. Jawapannya B. Okey, kita tengok betul tak? B, betul. Okey. B, awak. Okey. Siapa jawapannya? Jawapannya ialah D. Okey, kita betul tak D? Betul.